3 makanan yang tak diperbuat daripada bahan yang sebenar. Nombor 3 akan mengejutkan anda. Pertama, jam buah-buahan. Ramai yang merasakan jam buah-buahan diperbuat daripada buah hancur dicampur dengan gula. Sedangkan banyak jenama jam buah-buahan di luar sana hanya menggunakan peratusan buah yang cukup rendah. Mereka sebenarnya bergantung kepada pektin, merupakan satu ejen pemekat, sirap jagung fruktosa tinggi, pewarna tiruan dan perisa tambahan. Kedua, kering kopi. Anda mesti menyangka kering kopi mengandungi susu, tapi sebenarnya kering kopi kebanyakan tidak mengandungi susu sebenar. Ia diperbuat daripada minyak sayuran, sirap jagung, gula, bahan pestabik dan perisa tiruan. Yang rasa tertipu selama ini, sila hadirkan diri dan bagi tahu saya rasa tertipu. Terima kasih. Ketiga, soseh ketam. Soseh ketam yang anda suka makan itu sebenarnya langsung tidak memiliki isi ketam kerana ianya diperbuat daripada surimi, iaitu pes ikan isi putih yang dikisar halus dicampur dengan kanji. Jadi, kenapa soses ketam terasa ketam sedangkan tiada isi ketam? Sebabnya telah diletak perisa tiruan dan penambah tekstur untuk meniru rasa dan tekstur ketam.